Kau dengarlah apa yang saya dah cakap. Ada betul apa yang dia cakap tu? Kalau dah lebih pada 24 jam, kau kena buat laporan polis tau. 你还要不要脸啊？你把祖先的面子都给丢光了。 Aku tengok kamu ni selalu sangat bagi barangan dapur kat jemaah kita ni. Sabar, sabar. Abang! Abang! Mana abang? Tengoklah. Sampai aku mati pun, aku tak akan terima bayi itu sebagai cucu. Habis syukur ni tadi saya ada kelas mengaji. Tinggalkan dia lah dengan abang Mamat kat kedai jaga kejap. Mak, balik. Betul ke boleh jaga adik-adik? Ya, boleh. Cikgu dekat sekolah tu suka dengan syukur tu. Tak cakap apa-apa pun. Syukur ni jahat ke, Mak? Semua orang tak suka dengan Syukur. Syukur tak jahat. Syukur ni baik tau. Ni, ambil. Pergi balik, jangan main kat sini. Bahaya. Ha? Ya, Mak. Lagipun, saya dengan Mika tu sama sepadan apa? Sama cantik, sama lawa. Rindulah juga. Yelah kalau dia ada Karyo rumah ni. Dia tak ada. Sunyi je. Dia memang macam tu, Mak. Popet-popet macam Mak. Pandailah. Ada je masih. Apa? Tak adalah, aku kan apa. Kesian bini kau nak ke sana ke sini, si lembab tu yang kena hantar.